US punyalah kuat dipegang satu dunia. Bila PMX berjoget dengan Trump, benda tu bukan sebab kita suka, sebab kita terpaksa buat. So macam mana dia pegang dan ramai orang tak nampak benda ni. Apa jadi dulu waktu The Great Depression, orang tak ada kerja, tak ada makanan. So 178 negara datang sekali meeting untuk tubuhkan satu persatuan atau satu badan yang dipanggil sebagai The World Bank atau IMF lah. Mereka agree yang semua mata wang akan pack dengan dolar. Maksudnya mereka akan refer dengan dolar. Dan dolar ini akan disandarkan kepada emas. Maksudnya hang boleh ambil US dollar, pergi kat bank, tukar dapat emas. Kira hebat lah. So semua orang selamat dan dolar tu bukan kertas. Dolar tu dah jadi sekuat emas. Semua orang follow dia, memang dah sembah dolar lah. Bila dah ada perang dunia kedua and then ada perang US dengan Vietnam, US terpaksa cetak duit banyak. Yalah, nak bayar pergi perang and so on. So kalau nak cetak lagi banyak duit, kena ada emas. Waktu tu Presiden Nixon, dia kata US akan berhenti pertukaran dolar dengan emas. Dan waktu tu dipanggil Nixon shock. Orang kata, weh, dah kertas jadi kertas dah. Dah tak ada emas. Memang US ni sangat bijak. Bila benda tu berlaku, dia dah buat 3 backup plan. Dia dah sign deal dengan Saudi Arabia. So deal dia panggil petrodollar. Dia buat satu sistem, siapa-siapa yang nak beli minyak dunia dari Saudi ke apa, nak ekspor minyak, nak import minyak, kena guna mata wang dolar. Yang kedua, banyak bank-bank negara pegang bond US dollar. Bond ni basically hutang lah kan. Mereka bagi duit kepada US dalam bentuk hutang, US bagi dividen. So still hang tak boleh buat apa, hang kena senyap juga sebab hang pegang mata wang US. Dan last kali, dia dah kontrol teknologi dan juga pasaran saham. So pasaran saham paling besar dalam dunia adalah Amerika lah. Tak boleh lari lah. Microsoft duduk sana, Google duduk sana, Facebook duduk sana. Dan semua syarikat besar, semua pun lari pergi duduk sana. So dia pegang hampir semua benda. So nak runtuhkan dolar, kena runtuhkan pasaran saham, kena runtuhkan minyak, kena runtuhkan ekonomi. So basically, mati sama-sama lah.